dengan kita polis kan. Lari habis. Tak tahu lah kita tengok kan kita ni bukan kata polis tu. Kita cakap kan tapi orang sangka kan orang tengok. Apa sebab kau cakap ni? Kau ni lari. Tak pintu untuk nak menggurau orang kan. Mana ada lah tadi bawa ni. Ada ke cakap tu. Nak cakap apa tau? Bukan cakap motor. Masalah dia tengok ke badan tu nampak macam besar-besar semua geng-geng tu kan. Tapi kita bukan apa, kita cuma tengok macam tu je. Kita tengok lalu tapi tak ada pun kata niat nak buka pintu terkejut ke. Nak apa atas lagi nak potong kayu ke, tak ada. Baru lalu lah. Dia orang pun start motor. Bom, lari habis. 3-4 orang lah. Tadi semua ke Iban pun ada. Kazakhstan pun ada. Kita nak cakap tak boleh sebut dari mana. Tapi kalau kata naik motor pun macam tu lah. Kita kena tutup muka kan. Tutup muka baru orang tak lari. Kan. Kalau setengah tu kalau kata dia tengok kita cakap lain, kita tutup, kita buka muka kita lah. Dia jadi macam apa, yang lari pun ada, yang tak lari pun ada kan. Bukan sebab apa, saya pun tak tahu lah. Kita kata kadang-kadang mungkin orang cerita kata jaga itu dia gigit jangan ataupun apa-apa kan, kita tak tahu. Itu kita pernah buat macam mana tu, pernah kita buat nak bagi ni, kita cuba pakai selop pendek ke, pakai lah macam singlet ke, macam koyak-koyak ke apa kan. Orang nak sembang tapi dia tak mau sembang juga kan kita nak buat macam mana nak sembang ni. Ni adik. Kau panggil adik pula. Apa dah lagi dah dia takut dengan kau. Okey. Apa abang kat sini abang. Betul ke abang bawa motor laju tahu ya? Abang ni betul ya, memang best lah. Abang motor apa? RZ buat. Macam apa? Dah abang, kalau RZ saya pun naik 125 kot. Naklah kita race. Abang nama abang Syamil kan? Abang Syamil. Boleh tak kita race? Anak race pa orang motor, tengok tangki pa. Tu, tangki supersonic tu. Kau stiker ayam ke apa? Tengok. Oh, tangki ni. Oh, okey. Tangki tu tak apalah. Saya pun pakai botol apa? Nama apa? Yang orang duk bubur kaprik ni tu. Boleh tak kalau terpakai? Hang nak race dengan aku kan? Yalah. Open ke apa? Open ke apa dia? Open ke apa? Kan? Apa kau? Cepat cakap. Kau tidak lagi. Adik duduk mana? Adik duduk mana? Adik duduk ni. Duduk kau lain-lain kot ni lah. Orang-orang sini lah. Apa abang macam mana? Okey ke? Jom lah. Kita kata nak lumba ke? 125 nak bawa Wahida ni. Tak payahlah kalau bawa macam tu. Itu kan abang bawa tak apa. Saya pun nak bawa pula. Dalam hati kita macam mana aku nak beri lembut lagi. Tak tahu dah lagi dia takut pula ke apa ke. Nak lari ke ke. Lari kes apa pula ni. Tahu kata dia tu polis juga. Kita tahu lah yang kawan dia tu pun polis juga. Kita tahu kita ni orang biasa company. Kita nak cakap kata dia ni. Abang, saya company. Tapi company saya susah abang tahu tak? Abang tolonglah. Abang kan polis. Bila masa polis? Dia tak bila masa polis. Orang nak cerita kat hampa tahu tak? Orang nak race kat sini ni. Nak race tak apalah, mai lah. Apa cerita lah abang ni. Tapi kan abang tahu tak abang? Abang dengar ni nak cakap abang. Saya tak mau buat cerita macam ni. Abang ingat saya ni adik ke apa? Saya cakap tau. Panggil kat abang, saya ni adik lah. Abang, satu benda nak cakap tau. Kawan saya kan, itu hari mereka lari tau. Saya pergi panggil UTK. UTK polis. Lepas tu polis tu dah pukul mereka dah. Mereka lari. Mereka tak mau duduk lepak dah. Siapa? UTK tu. Kawan saya lah. Baru mereka tahu noh.
No abang, reh apa? Bukan reh, depa kacau orang, depa buat curi orang punya elektrik, rumah bil. Yalah, UTK mana? Nama apa? Kawan saya lah. Oh, tu kawan lah, bukan kamu lah. Ada saya pun minta tolong dia. Takkan saya UTK kot. UTK tu kan kerja apa? Askar kan? Mana nak tahu? Nak tak tahu pergi duduk dalam Kelantan lah. Pergi berak kat sana. Pergi berak jauh-jauh sikit.